5 haiwan mitos terkenal di dunia. Pertama, naga. Naga ialah haiwan mitos paling terkenal di dunia. Dalam budaya barat, naga digambarkan sebagai makhluk ganas yang bernafas api. Dalam budaya Cina pula, naga melambangkan kekuatan, kebijaksanaan dan tuah. Walaupun tiada bukti saintifik, mitos naga dipercayai berasal daripada fosil dinosaur dan haiwan besar seperti ular serta buaya. Kedua, Phoenix. Phoenix ialah burung mitos yang dikatakan akan terbakar dan hidup semula dari abunya sendiri. Haiwan ini melambangkan kelahiran semula, harapan dan keabadian. Kisah Phoenix berasal daripada mitologi Mesir, Yunani dan Rom. Ketiga, Unicorn. Unicorn digambarkan sebagai kuda putih yang bertanduk satu. Ia melambangkan kesucian dan keajaiban. Pada zaman dahulu, tanduk unicorn dipercayai mempunyai kuasa penyembuhan. Mitos ini mungkin terhasil daripada salah tafsir haiwan sebenar seperti badak sumbu. Keempat, Kraken. Kraken ialah raksasa laut dalam mitologi Skandinavia. Makhluk ini dikatakan sangat besar sehingga mampu menenggelamkan kapal. Legenda Kraken dipercayai berasaskan penemuan sotong gergasi di lautan dalam. Kelima, Griffin. Griffin ialah gabungan singa dan burung helang. Singa melambangkan kekuatan manakala helang melambangkan kebijaksanaan. Dalam mitologi, Griffin sering digambarkan sebagai penjaga harta karun dan tempat suci. Kesimpulannya, haiwan mitos dicipta melalui gabungan imajinasi, pemerhatian terhadap alam dan kepercayaan budaya. Walaupun tidak wujud secara saintifik, kisah haiwan mitos masih menjadi sebahagian penting dalam sejarah dan warisan manusia.